Sebab itu saya kata, bila dalam keadaan terdesak sebegini, kenapa kaitan dengan korporat mafia ni? Korporat mafia ni takut kalau orang semisal Rafizi naik, atau tak payah Rafizi lah, ambillah orang yang nak balas dendam dengan Anwar dan kroninya. Ambillah orang yang nak balas dendam dengan Anwar kroni, contoh orang PAS lah, yang berintegriti. Siapa agak-agak tuan-tuan akan masuk dulu penjara? Saya rasa kalau nak harapkan Hamzah tu, susah sikit lah. Kalau nak harapkan Zahid, susah sikit. Sebab itu saya percaya plan B kepada golongan korporat mafia ni adalah Zahid akan jadi Perdana Menteri. Itu plan B dia. Kenapa tuan-tuan? Kenapa Zahid akan jadi Perdana Menteri? Kenapa dia nak Zahid jadi Perdana Menteri? Kenapa? Ada dalam tu. Ha? Ada dalam tu. Ada dalam tu. Tuan-tuan kena ingat pada tahun 2015 kalau tak salah saya, masa tu Zahid Menteri KDN. Sebab dia ada sangkut paut dengan tu. Zahid Menteri KDN, dan antara yang benefit daripada Zahid jadi Menteri KDN adalah Bestinet. Baik bos. Okey, kacak. Nak kacak punya. Bestinet. Tuan-tuan Jadi kalau sekiranya dia naik, Zahid orangnya memang dah ada kat situ, yang dah faham. Meniaga orang lagi untung dari meniaga unta lah. Jadi the next person in line, kalau bukan Anwar, is going to be Zahid. That's why I'm betting geng-geng dia orang ni, korporat mafia ni. Saya bukan kata Bestinet tu korporat mafia. Saya sebut Andy Lim dengan Victor Chin lah. Tetapi benefit yang diambil oleh dia orang ni semua akhirnya akan pergi kepada orang semisal Bestinet. Saya akan dibawa ke mahkamah. Saya akan bincang dengan lawyer saya. Saya akan kata, kalau saya dibawa ke mahkamah, saya akan heret Anwar Ibrahim di mahkamah. Saya akan heret Menteri KDN di mahkamah. Saya akan heret Zahid Hamidi ke mahkamah. Saya akan heret mereka on subpoena, on oath. Saya akan tanya berdekatan dengan statement-statement yang kami buat. PSC sendiri telah mengeluarkan kenyataan bagaimana kerajaan bayar lebih. Sedangkan sebelum ini untuk foreign worker kerajaan bayar 100. Sekarang ni kena bayar 200 lebih. Sepatutnya kontrak dia di bawah. Ni satu lagi. Bila di bawah SIM hari itu, sumber manusia, kontrak dia itu dipersoalkan. Tiba-tiba tukar menteri. Menteri ditukarkan tuan-tuan, daripada Stephen Sim kepada Ramanan tiba, tiba-tiba Ramanan. Tak tukar tu, KDN pun terus meluluskan, dapat tambahan 4 tahun kontrak. What is the because? Kan? Abang Katulistiwa dah cakap dah. Kau nak dengar tak dengar, percaya tak percaya, terpulang. Percaya tak percaya, dengar tak dengar, terpulang. Tuan-tuan, dia macam ni lah. Kita dah, bila saya sebut kita ni, Pakatan Harapan ni adalah champion kepada apa? Lawan rasuah, kronism, nepotism, KKN, korupsi, kroni, nepotisme, KKN. Kita ni dulu adalah yang memperjuang, itu slogan tonggak kepada reformasi. Kita akan hapuskan akta hasutan Dekronian. Kita akan hapuskan akta Sosma Dekronian. KKN. Tapi sekarang ni siapa? Siapa yang champion akta hasutan ni tuan-tuan? Menteri KDN jawab, yang paling banyak disesat di bawah akta hasutan sejak 2023, sejak 2021 adalah pada zaman Pakatan Harapan, zaman Madani. Alasan digunakan, 3R. Alasan digunakan 3R. Again, janji 27 Manifesto 2018. Di mana janji tersebut? Orang marah saya kan, engkau pengkhianat, engkau pengkhianat. Siapa yang saya khianat? Perjuangan saya adalah pada prinsip, bukan pada manusia. Azmin khianat, saya tinggalkan Azmin. Zuraidah khianat, saya tinggalkan Zuraidah.
Zuraidah. Kalau tuan-tuan Azmin Zuraidah, dia tak pernah tinggalkan parti. Saya tinggalkan Azmin dan Zuraidah. Saya dulu digelar pengkhianat kerana saya sokong Azmin, saya tak menyokong Azmin dan Zuraidah. And I was right at that time, betul? Sekarang ini saya kata tuan-tuan, siapa yang telah mengkhianati prinsip kita? Siapa yang berjanji untuk hapuskan akta hasutan? Siapa yang berjanji untuk menghapuskan akta SOSMA? Siapa yang mengatakan tidak akan melantik Zafrul menjadi menteri di dalam kabinet dia? Siapa? Bukan janji ni tahun 1998. Janji ni pilihan raya lepas 2022. Tuan-tuan ceklah, semaklah. Sekarang tiba-tiba Zafrul masuk Ampang. Hebat tuan-tuan. Kenapa? Kenapa? Di mana janji reformasi yang kita laungkan selama ini? Kita akan menghapuskan korupsi. Kita sambung Bestinet. Kan? Kita benarkan. Alah. Kita, bukan saya nak kata Bestinet tu korupsi, jangan pula Dato' Amin. Sabar Dato' Amin, relax. Jangan koyak. Cuma saya nak beritahu, nak sambung 4 tahun tu kenapa? Sedangkan Anwar Ibrahim sendiri yang kata penghambaan moden. Adakah perlu sehingga kita terpaksa tukar menteri kepada Ramanan? Ramanan ni pula scammer tuan-tuan. Bukan saya cakap, mahkamah cakap. Sekarang jadi menteri. Menteri mana? Menteri Sumber Manusia. Scammer 5.5 juta. Sehingga DAP mengatakan hendaklah diambil tindakan kepada Ramanan pada tahun 2014 kerana dia telah scam seorang doktor psikiatri. Doktor sakit jiwa pun kau nak scam. 5.5 juta tuan-tuan. Kes itu disettlekan dalam mahkamah civil lah. Tapi sepatutnya benda itu masuk mahkamah jenayah. Tapi ialah dia yang berkuasa masa tu kan, bawa MIC. Dia kan bendahari MIC. Bendahari MIC tuan-tuan. Wah, pukul 4 pagi 1,000 orang menonton Okey, bagus. Jadi kadang-kadang kan kita ni macam mana Saya tak ada masalah orang tu jahat. Bukan saya tak ada masalah, saya ada masalah kalau dia jahat kan. Tapi saya tak ada masalah orang tu jahat dan dia mengaku diri dia jahat. Kan, memang aku penjahat. Saya ada kawan kan, dia ni memang penjahat dan dia mengaku diri dia penjahat. Dia memang penjahat dan dia mengaku diri dia penjahat. Dia tak pernah kata aku lebih baik, aku tak. Aku memang penjahat is. Tapi saya ada masalah dengan orang, dia penjahat. Tapi dia buat dia paling terbaik tuan-tuan. Itu saya ada masalah. Ni saya, tuan-tuan cari nama ni. Tuan-tuan cari nama ni terbalik. Kunal Tayal. Tuan-tuan cari Kunal Tayal ni. Dia adalah sekarang ini dia dalam Next G. Dan dia juga pernah, bukan pernah, sekarang ini CFO kepada Bestinet. Tuan-tuan cari Kunal Tayal. Kunal Tayal, Ruben, Andi Lim, Victor Chin, Amin Bangla, Azam Baki, Farhash. Ini antara 7 nama. Dia ada lagi lah nama-nama lain yang disebut oleh Datuk Abu Hanifah ni, kan, pengarah, tim pengarah, ketua pengarah di dalam Next G. Sehingga sekarang ni 16 syarikat telah dibekukan. Aset mereka di bawah amlas sejak pertengahan bulan 2025. Tuan-tuan, ni bukan cerita main-main ni. AMLA tau. AMLA ni Anti Money Laundering Act kerana dia, akta tu panjang nama dia, tapi berkaitan dengan terorisme, cuci duit. Victor Chin dah lari dah. Tuan-tuan ingat nama-nama syarikat ni, MMAG. Tuan-tuan ingat Farhash baru beli Alliance, Key Alliance namanya. Tuan-tuan ingat juga Excel Group. Tuan-tuan ingat juga High Tech Padu. Tuan-tuan kena ingat Bestinet. Tuan-tuan kena ingat Velocity. Tuan-tuan kena hafal nama-nama ni. Dan 2019 Rafizi tulis satu surat kepada Anwar Ibrahim tentang batu ronson. Batu ronson ni batu apa? Batu ronson batu apa? Batu api. Tuan-tuan tahu yang pemetik api tu? Mana pemetik api? Ni pemetik api ni. Nampak ni?
Yang ni, batu dalam ni. Yang menghasilkan api bila spark tu. Batu ronson, tuan-tuan. Anwar kata, Rafizi kata pada Anwar 2019, berhati-hati dengan batu ronson di sekeliling katamu tu. Mereka lah batu api yang bakal menjatuhkan kamu. Ini surat Anwar 2019 dan surat Rafizi kepada Anwar 2019. Dan Rafizi kata salah satunya adalah seseorang bernama Fahash Hoffa Salvador. Sekarang ini bila dah jadi kerajaan, benda tu dah tak boleh diselamatkan lagi. Ada orang kata, share lah surat tu, share lah surat tu. Saya tak nak share lah. Tuan-tuan Google, tuan-tuan takkan jumpa. Tapi saya ada surat tu. Saya baca surat tu satu persatu. Tapi saya takkan share pada sesiapa. Biarlah menjadi kenangan saya. Biarlah dia menjadi kenangan kepada saya. Tuan-tuan, perkara yang paling ditakuti oleh mereka ini sekarang ni apa dia, tuan-tuan? Slogan kita tak pernah hilang. Tangkap Azam Baki. Kerana the moment Azam Baki jatuh, yang lain-lain ni akan jatuh sama. Okey? Faham? Itu saja daripada saya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan tetap lawan. Assalamualaikum. Hilang.